Untuk makluman korang, Pro 2 Truss tidak didatangkan dengan tempat duduk larasan berkuasa elektrik. Bermakna kalau nak laraskan kedudukan, sama ada ke depan ataupun ke belakang, sama ada nak tinggikan ataupun rendahkan, masih lagi menggunakan cara manual. Cuma apa yang aku suka ialah dia punya dimensi cushion bahagian bawah ni cukup panjang untuk menyokong bahagian bawah peha. Jadi balik kampung takkan terasa cepat penat. Bukan tu saja, orang yang duduk belakang sama ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan boleh lagi duduk dengan selesa sebab masih lagi wujud ruang kepala lutut dan juga cushion yang menyokong bahagian bawah peha supaya perjalanan tak terasa cepat penat. Selain daripada itu, ada corong aircon pada baris kedua dan tempat duduk belakang ni korang boleh laraskan sudut sandaran dia supaya boleh duduk lagi selesa. Dengan pakej harga dan spesifikasi yang ditawarkan pada Truss 2026 ini, adakah korang rasa ia berbaloi untuk dibeli ataupun ada model lain yang lagi baik untuk korang pilih? Cuba komen sikit dekat bawah.